Manual Keselamatan Syarikat, Asas Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja. Apa itu Manual Keselamatan Syarikat? Manual Keselamatan Syarikat adalah dokumen rasmi yang digunakan untuk menggariskan dasar keselamatan. Dasar keselamatan ni ialah dasar keselamatan syarikat dari segi pengurusan dia, mengelakkan kemalangan. Okey. Manual Syarikat ini adalah dokumen penting untuk menggariskan dasar, prosedur dan amalan yang perlu dipatuhi oleh semua pekerja untuk memastikan keselamatan di tempat kerja. Dan yang kedua adalah prosedur keselamatan, prosedur kerja selamat. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pekerja-pekerja di dalam sebuah syarikat ataupun di dalam sebuah pusat servis syarikat mestilah melakukan cara kerja yang selamat agar tidak berlaku kemalangan dan juga kerosakan kepada harta benda. Di samping itu juga, amalan kerja sihat juga perlu memainkan peranan yang penting bagi menghindari penyakit pekerjaan. Penyakit pekerjaan ini terlebih kerja, terdedah kepada pencemaran, contohnya dalam bengkel asap kereta, terdedah kepada asbestos, semasa mengganti pad brake, itu. Tujuan manual adalah untuk mencegah kemalangan di tempat kerja, menjaga kesihatan pekerja dan mematuhi undang-undang seperti Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ataupun OSHA. 1994. OSHA ni dalam istilah bahasa Inggeris. Fungsi utama manual keselamatan ialah panduan kerja selamat kepada semua pekerja. Tak kira daripada peringkat yang teratas, menengah dan bawahan. Atas adalah pengurus, pertengahan, eksekutif, atas pengurus dan eksekutif, pengurus, kedua dan SA, service advisor, pertengahan ialah foreman, supervisor, controller, dan yang bawah sekali ialah mekanik dan mekanik senior, apprentice sekali. Mudah rujukan untuk menghadapi situasi kecemasan. Jadi dengan adanya manual keselamatan ini, kita boleh menyatakan apa tindakan yang perlu kita lakukan semasa berlakunya kecemasan, sama ada berkaitan dengan keadaan bengkel lah. Okey, pematuhan dan pencegahan risiko bahaya. Manual keselamatan ini juga menyatakan tentang pematuhan dan pencegahan daripada risiko bahaya, iaitu hazard yang boleh berlakunya terjadinya kemalangan. Okey. Memastikan pematuhan terhadap keperluan undang-undang. Jadi setiap amalan aktiviti pekerjaan di syarikat ataupun bengkel-bengkel penyelenggaraan kenderaan mestilah mematuhi kehendak undang-undang yang ditetapkan oleh PBT ataupun badan-badan agensi kerajaan seperti Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya, Syarikat Malaysia dan sebagainya. Dan mengurangkan kadar kecederaan dan penyakit pekerjaan. Jadi dengan adanya fungsi manual keselamatan ni, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kadar kecederaan di tempat kerja
Dan pada masa yang sama, kita tak nampak kecederaan, tetapi takut terdapatnya kita ni, pekerja-pekerja kita terkena penyakit pekerjaan. Contohnya, menyedut asap asbestos, asap kereta, ah, kemudian apa ni, duduk yang tak bagus, ergonomi, itu contoh-contohnya lah. Kepentingan manual keselamatan, mengapa ia penting? Pertama, untuk menyediakan tempat kerja selamat, sihat dan produktif. Jika tempat kerja itu selamat, jadi kerja adalah dia dapat dijalankan dengan lancar. Di samping itu, dengan selamat, kemudian sihat. Sihat cara pekerjaannya, yang mana tidak menyakitkan tubuh, badan, emosi, emosi pekerja, dan pada yang sama akan menyebabkan produktiviti kualiti meningkat. Okey? Mewujudkan budaya keselamatan kerja yang proaktif. Dengan adanya manual keselamatan ni, budaya keselamatan kerja dan proaktif dapat ditingkatkan supaya syarikat mendapat keuntungan dan pada masa yang sama dapat menjaga kualiti perkhidmatan yang telah diberikan. Kemudian melibatkan semua lapisan organisasi dalam pematuhan. Maksudnya dari peringkat atasan, iaitu pasukan pengurus dan pentadbiran dan kewangan, kemudian eksekutif sekali, kemudian pasukan pertengahan, supervisor, controller, dan kemudian orang bawahan. Bawahan pekerja lah, terdiri daripada mekanik, apprentice, mekanik 2, juruteknik, yang mana semuanya ini tertakluk kepada manual keselamatan agar kerja dapat dijalankan dengan lebih lancar tanpa ada berlakunya kemalangan yang membahayakan pekerja-pekerja yang menjalankan aktiviti pekerjaan di tempat kerja tersebut. Okey? Mengurangkan liability undang-undang kepada syarikat. Jadi, dengan adanya manual keselamatan ini, liability undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh agensi-agensi kerajaan dan badan-badan yang menguatkuasakan undang-undang supaya syarikat tidak melanggar etika perniagaan dan apa-apa sahaja yang melanggar undang-undang yang boleh mengakibatkan syarikat boleh disaman atau terlibat dengan jenayah yang tidak disedari. Jadi jenayah ini boleh jadi kita sedar ataupun tidak sedar. Keberkesanan manual keselamatan. Faktor-faktor keberkesanan adalah pematuhan oleh semua pekerja secara konsisten. Dengan adanya manual keselamatan ini, pekerja dapat tahu panduan bagaimana cara kerja yang konsisten dan selamat supaya mereka tidak terdedah kepada risiko-risiko yang tidak baik. Komitmen pengurusan dalam pelaksanaan dasar. Jadi dengan adanya manual keselamatan ini, keberkesanan manual keselamatan ini, supaya komitmen pengurusan dapat berjalan dengan lancar dan dasar dan matlamat syarikat dapat dijalankan dan dicapai dalam masa yang telah ditetapkan. Okey? Penambahbaikan berterusan melalui semakan semula. Jadi, dengan adanya manual keselamatan ini, penambahbaikan berterusan melalui semakan semula dapat ditingkatkan. Okey? Latihan keselamatan dijalankan secara berkala. Kemudian, audit dan pemantauan terhadap sistem keselamatan. Okey, ini adalah contoh manual keselamatan syarikat. Yang mana contoh manual keselamatan syarikat ni, dia ada contoh laporan, ada itulah, komplit lah. Ni salah satu contoh lah. Okey. Dan kita akan bersambung pada kuliah yang seterusnya. Sekian, terima kasih.